petang tu datang masjid kan, maghrib datang solat seorang sampai. Kenapa Bilal hari ni 4 kali dah kata. Kau untung tu, aku tadi 3 kali aku langsung keluar. Kalau aku tunggu tadi lagi banyak kali dapat. Jadi jangan menyusahkan. Betul tu saya selalu cakap apa tau. Kadang-kadang orang lelaki ni kan bila balik kan, itu sebab dia rindukan mak dia. Tanyalah orang-orang lama. Kan, yang mak dah tak ada, dia ingat balik. Orang dulu-dulu kalau balik rumah, sampai di rumah mak tanya soalan pertama, "Hai, daripada mana ni?" Satu. Soalan kedua mesti dia tanya, "Dah makan belum?" Itu soalan yang dia tanya pada anak kita ni, pada anak dia tanya, "Dah makan belum?" Kalau jawapan itu password itu lain bunyi itu, "Dah makan belum?" "Tadi adalah sikit." Kejap. Maknanya adalah sikit, mana nak makan gitu. Mak pun je lempar-lempar jadi lauk biasa, ikan bilis tolok. Lepas tu goreng sardin pula tu. Sardin beladuk. Yai. Lepas tu masuk makan tu baru mak tanya, "Ada pada mana sebenarnya tadi?" "Tak ada daripada Kojo tadi mak, dah halang lalu singgahlah." Makan. Sebenarnya kepala memang banyak masalah. Keluar daripada rumah tu walaupun tak cerita masalah dengan mak gitu, tapi separuh dari masalah tu selesai. Logo dia jumpa mak. Tanya, "Dah makan belum?" "Dah makan belum." Tolong dada rasa pizza. Jadi bila mak dah tak ada, isteri ambil alih peranan tu jaga anak mak mentua kita. Balik, ambil balik pahal, mata darah kerja la ilaha illallah. Jangan macam tu. Layan suami sebaik-baiknya. Suami balik je, abang nak minum kopi, tea, omi. Macam tu. Macam tu tanya. Kan barulah betul semangat rasa dia balik. Ni balik-balik sound nak lambik balik, lambik tengah malam berbalik ni pahal. Ya Allah. Syan suami tu keluar datang lambik bukan dia sengaja. Dia dah lah kojo, lepas tu jam, dah lah tahu jam kan, dah masuk air keruh melokek pula, kojak macam apa siput lah. Traffic light lagi. Allahu Akbar. Suami ni dah rosah melisah nak balik dah. Dia nak balik, dia nak tengok wajah isteri dia. Orang perempuan kalau memandang suami dengan wajah menggembirakan dapat pahala besar tau. Senyumlah nampak suami. Nampak? Suami ni tadi yang ponek tu nampak bini yang senyum. Allahu Akbar. Teruk betul jam tadi. Tak apalah bang, biasalah. Hari Sabtu kan, abang pun satu, hari Sabtu pun nak kerja. Macam tu. Manjalah sikit. Dia akan tahu nilai suami tu bila dia mula kehilangan. Itulah yang berlaku pada Maira dengan Budin. Dalam dia imamku, macam tu. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Budin kan dia buat drama senang betul, nama hero Budin. Allahu Akbar kan. Macam tu lah tuan-tuan dan perempuan sekalian kan. Itu jaga maruah diri, jaga maruah suami, taat perintah suami, pilihlah pintu mana pintu dalam syurga boleh pilih tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi kalau kita tengok tips nak bahagia, 5 perkara kena ada juga kalau dalam Islam ni. Pertama, sabar. Dalam rumah tangga kena sabar, baik suami baik isteri kena sabar. Itu rezeki bukan semua orang dapat sabar. Sabarlah. Memang orang perempuan macam tu lah di rumah. Apa hobi orang perempuan? Berceramah walaupun tak ada tajuk. Sabar. Tuntang dia bagi. Sabar, diam je. Apa itu dah hamu? Dah sedar. Dah. Dah. Ni dengarlah abang cakap. Itu.
Lah, apa pun tak cakap benda tadi, dah kau yang bercakap. Dia kata, tu abang bagi kau cakap dulu. Sabar. Orang perempuan ni memang macam tu. Alah, paling lama pun dia cakap 4 minit je. Dia ponek, dia berhenti, dia minum air, dapat tenaga, baru dia sambung balik. Tak apalah. Macam tu lah. Ya? Tapi bukan semua. Tapi orang perempuan cakap, nak cakap. Tapi satu, jagalah mulut kita ni, cakaplah yang baik-baik. Ya? Orang perempuan dia gomang cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Iya. Itu sebab sabar banyak. Tu sebab kuasa talak Allah bagi ke suami, tak bagi ke isteri. Kalau isteri dapat kuasa talak tu tak berapa kali sehari kita dapat pun tak tahu lah. Saya ceraikan awak kan. Sampai hati orang dah faham nak, tadi dah dengar kan, saya ceraikan awak. Dah sebut dia lagi tu, saya cerai awak. Dia lagi marah betul berapa kali cerai tu. Petang tu datang masjid kan, maghrib datang solat seorang sampai. Kenapa Bilal hari ni 4 kali dah? Kau untung tu, aku tadi 3 kali aku langsung keluar. Kalau aku tunggu tadi lagi banyak kali dapat. Kan? Tapi itulah. Tapi ada juga orang lelaki dengan sewenang-wenangnya guna cerai tu. Itulah. Hati-hatilah. Sabar banyak-banyak. Itu semua bab kata orang cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang orang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi apa? Kalau sabar separuh daripada iman, separuh lagi apa? Dah senyap. Ada saya ceramah ke satu topik, dia ada bagi separuh dah start tanya lagi dia dah marah. Ui, payah je tu. Kalau sabar separuh daripada iman, separuh lagi adalah syukur. Syukurlah banyak. Tetapi kenapa kan tadi saya cakap tadi, mata tadi kan sibuk tengok apa yang orang ada kan. Macam tu lah. Jadi apa sebab manusia tak bersyukur? Ada 3 sebab manusia tak bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada. Bang tengok bang jiran kita, kalau tengok kereta dia dah tukar, kereta kita ni tak tukar-tukar, kenapa? La ilaha illallah, apa masalah kau kereta ni elok lagi? Pakailah besar sikit. Kau dengan aku berdua ya, nak besar buat apa? Parking pun senang. Nampak ya Azia, tapi leather seat siap dengan reverse camera dengan speaker Alpine, apa lagi kau nak? Macam tu lah kan. Nak besar-besar ni buat apa? Saya cakap tak ada keperluan. Nanti kita juga yang menanggung hutang. Apa pasal? Apa yang kau tampah-tampah masalah buat apa? Sentuh aja. Yalah, payahlah cakap dengan awak ni. Kan? Dah kono. Syukur. Pertama, manusia tak bersyukur, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang yang lagi susah daripada dia. Lupa tengok orang lagi susah daripada dia. Kalau kita tengok orang lebih susah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, kenapa manusia tak bersyukur? Sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usahanya sendiri, sedangkan apa yang kita ada disebabkan oleh Allah izinkan. Dalam ramai-ramai orang interview kita dapat kerja, tuan-tuan takkan tak fikir Allah izinkan kita dapat. Oh, akulah yang paling power ni. Tak, kadang-kadang dia orang semua pun tak tahu nak pilih sebab pilihlah dia ni, nampak macam ni okey sikit, gorakkan pula hati yang seorang lagi bagi pandang. Itulah saya pun rasa macam tu lah, ambil lah dia ni. Siapa yang gorakkan hati dia ni? Allah yang gorakkan hati dia kan. Macam tu lah. Kita nak meminang dia ni, kita rasa dia takkan nak ke aku lawa benar perempuan ni, aku ni muka dalam merayau tu. Kita pun saja-saja cakap senyum lah dia, nak dia kayak gitu. Macam mana jadi macam tu? Allah gorakkan nanti untuk timur gitu. Kemudian ketiga yang kena ada, apa yang kena? Pertama sabar, kedua syukur, ketiga sentiasa membaca hikmah di sebalik satu perkara. Islam ni ajar kita macam tu. Adalah hikmahnya. Macam tu kan Pak tak? Fail, adalah hikmahnya. Malam tu kan baru disuruh result SPM, Mama doa, ya Allah, kau berikanlah anak aku keputusan yang terbaik ya Allah. Itu paling baik doa. Ini doa, ya Allah bagilah anak aku seboleh A ya Allah. Anak kat belakang berubah muka.
subjek ambil 9 ni macam mana periksa boleh. Abah pun tak tahu nak ambil periksa berapa paper. Tapi daripada kau minta, bagilah anak aku semua A ya Allah, boleh minta. Tapi lebih baik lagi kita serah pada Allah. Ya Allah, berikanlah anak aku keputusan yang terbaik ya Allah. Lepas tu yakin. Balik anaknya bawa result periksa 9E. Contoh kita dah doa tadi, ya Allah berikanlah anakku keputusan yang terbaik ya Allah. Walaupun keputusan yang anak aku bawa balik hari ni, aku yakin itulah yang terbaik. Contoh lah, anak balik kena redup di muka, macam mana lo 9E mak. Alhamdulillah. Mak pula, mak apa doa ni? Alhamdulillah. Nabi macam mana dah takat tu ya otak kau. Lepas tu yang alung pula, yang alung ni pula tadi dekat sekolah kono golak kat kawan-kawan dapat 9E. Dia target balik ni, habislah aku kena marah dengan mak aku. Rupa-rupa bila sampai rumah mak dia kata, Alhamdulillah, nak buat macam mana, dah itulah yang terbaik yang kau dah buat, nak buat macam mana. Timbul rasa bersalah dalam diri anak ni. Tak sepatutnya aku bagi mak aku result macam ni. Tak sepatutnya aku bagi. Ya Allah, aku nak ubah diri aku. Ya Allah, diam-diam dia ambil paper Jun, paper Julai dah tak ada. Dia ambil paper Jun, dia ambil periksa bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik balik semua, zap dapat, tampung kreditnya, dia masuk kolej, dia masuk belajar, Alhamdulillah berjaya. Maka betul tak 9E tadi terbaik? Betul, sebab dapat ubah diri dia. Itu sebab kita kena faham Islam ni ajar kita tentang hikmah. Ajar hikmah. Adalah hikmah sebaliknya. Tak guna punya jantan dah elok, kau tunang, kau tinggal kanan, kau mati lah, kau nak lejek stem roll tu, dia marah. Mampu lagi baik tak guna punya jantan, dia marah lelaki tu. Sebab lelaki tu putus tunangan dia. Sabar. Lepas tu mak cakap adalah hikmah itu. Sekali dapat kahwin dengan lelaki yang lagi baik. Lelaki baik, eloklah hidup bahagia. Allahu Akbar. Dapat suami imam besar. Imam besar masjid. La ilaha illallah. Bertuah betul. Dapat suami imam. Siapa tak nama? Nordin dulu lebih kurang nama macam tu lah. Dapat suami imam. Allahu Akbar. Imamku. Ya. Betul tu saya cakap tadi. Allah bagi kita ada hikmah. Kan dapat tahu pula ex-boyfriend kita hidup taklah sehebat yang disangkakan. Macam tu lah. Ada sebab mujur jugalah aku tak kahwin ni, Allah bagi aku jodoh yang terbaik. Makna iya tuan. Semua ada rahsia dia. Seterusnya yang keempat yang kena ada, redha. Redha dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada beza antara redha dan pasrah. Pasrah ni menerima dengan hati yang sakit. Redha pula menerima dengan hati yang ikhlas. Menerima tapi tak ikhlas, akhirnya jadi tak redha. Saya tak redha. Oh, cakap macam tu. Tak apalah. Nabi macam mana kan? Nabi macam mana dah dia tak dapat nak meredha kan? Tapi sebaik-baiknya redha, sebab semuanya Allah yang tentukan untuk kita. Ada sebab Allah bagi suami kita tu kurang. Suami tak pandai mengaji, suami mungkin tak pandai agama, suami mungkin tak pandai sangat, suami mungkin macam ni, makin macam tu. Tapi didatangkan suami macam tu sebab nak tengok sejauh mana kita boleh bertahan dan terus taat pada perintah Allah. Kita taat pada suami, bukan suami itu baik, bukan suami itu elok, bukan suami itu tak baik, bukan suami itu tak elok, tapi kita baik, kita taat pada suami sebab Allah perintahkan. Tu poinnya. Saya malam ni cerita ni, kadang-kadang ada orang cakap, itulah dia penceramah ni, lebih lelaki. Yang perempuan ni semua kena ikut ya. Betul, ikut, kecuali perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak jangan ikut. Kan? Suami suruh minum arak, minum malam ni kita, kau taat perintah suami, malam ni kita minum arak sama-sama, mabuk sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah minum arak tu. Jangan buat. Kan? Walau macam mana pun lah, jangan.
Beza redha dengan pasrah. Pasrah, contoh pasrah macam ni, ni saya lakonkan nak bagi faham. Nak buat macam mana kan? Dah tu jalan yang suami akak pilih. Kalau ikutkan akak tak boleh terima. Tak ada mana perempuan pun boleh terima keadaan macam tu. Demi anak akak kena terima. Itu pasrah. Redha pula macam ni, sambil senyum dia kata, mungkin dah ni rezeki akak kena terima, walaupun yalah ramai yang menentangnya, tapi pada akak, selagi mana suami akak mampu berlaku adil, akak doakan mudah-mudahan dia dapat membimbing kami semua masuk jannah bersama-sama. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Macam tu je lah. Itu sekadar contoh untuk rujukan akademik sahaja. Betul kan? Dan last sekali yang kena ada adalah ikhlas. Ikhlas ni apa? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Malaysia ni pelik sikit.